warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Erdina binti Mama Afnan dari 3UM. Hari ini saya mahu cerita pasal tajuk buku saya ialah Kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 12 Rabiul Awal tahun Qadar. Dilahirkan di Mekah. Nama ibu Nabi adalah Aminah. Nama bapa Nabi adalah Abdullah. Pekerjaan Nabi Muhammad ialah pengembala kambing. Nabi Muhammad berkahwin dengan Siti Khadijah. Beliau adalah seorang wanita yang berjaya di dalam perniagaan. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Kitab Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Nabi Muhammad sebagai umat Islam, kita perlu membaca Al-Quran tau. Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Nabi Muhammad menerima wahyu di usia 40 tahun. Wahyu pertama ialah Iqra, yang bermaksud bacalah. Nabi Muhammad digelar Al-Amin, yang bermaksud yang dipercayai. Sahabat Nabi Muhammad seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan lain-lain. Akhir sekali, jom kita selawat ke atas Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.